kerana masih lagi bersama kami di Sinar Lebaran Simfoni Raya. Dan sebentar tadi kita telah dihiburkan oleh para penyanyi daripada Singapura. Betul. Dan muzik diiringi oleh Orkestra Melayu Singapura dan penari daripada Sri Warisan. Berikan tepukan kepada mereka. Berikan tepukan khususnya kepada Orkestra Melayu Singapura juga yang telah mengiringi persembahan-persembahan. Dan tadi pun kita dah lihat sketsa antara Boy, Zain, Lofa dan juga Bel. Tak tahu apa Bella. Tak tahu apa kesudahannya, nanti kita akan lihat sebentar lagi sebenarnya bila tengok sketsa tu saya rasa di bulan Ramadan dan di bulan Syawal ni lah masanya untuk kita mengeratkan silaturahim di antara keluarga. Betul, adik-beradik khususnya mungkin. Adik-beradik untuk terus bertemu dan sebagainya. Dan sekarang ni kita nak jemput bersama kita Aisyah Aziz. Aisyah Aziz ni belum ada pacaran, belum ada pacaran. Dia single dan solo. Jadi kita ada soalan nak tanya dia. Mungkin rasanya zaman abang tak banyak orang yang makan kacang panjang. Yalah, itulah. Zaman dinosaur dulu lain, bang. Zaman dinosaur lain. Zaman korang semua korang banyak makan kacang panjang apa? Breakfast, lunch, dinner lah kira. Okey. Soalan silakan. Ni saya nak tanya. Okey, Aisyah ni sibuk di Malaysia dan di Singapura kan. Jadi kalau hari raya Aisyah celebrate di Singapura atau di Malaysia? Saya lebih di Singapura sebab relatif semua dekat Singapura. So kalau dekat Malaysia tu biasa kalau rakan-rakan artis buat open house atau klien-klien yang buat open house, Aisyah akan beraya dekat Malaysia lah. Tapi untuk kunjung-mengunjung ni banyak dekat Singapura. Jadi datangnya Syawal ni apa yang selalu Aisyah harapkan? Adakah berdapat bersama keluarga? Yalah itu pastilah kan. Tapi apa selain tu? Kalau dulu masa muda-muda, sekarang pun muda lah. Tapi kalau dulu muda lagi tu, kita expect collection. Kita harapkan nak raya nak collection. Tapi sekarang kita yang kena keluar dia. Sekarang So, fikirkan saya dah tak boleh banyak sangat nak keluarkan ke apa macam mana? Dah tak boleh harap dah collection. So saya harap makanan. Sebab dengan family kita selalu dapat jumpa. Sebab raya je, asal raya je kita dapat jumpa. So saya harapkan makanan-makanan yang biasa. Juadah-juadah yang disediakan lah. Okey. Saya rasa beruntung juga bila seseorang tu dapat beraya macam Aisyah sendiri dia pergi ke Malaysia. Mungkin ada kawan-kawan di sana dan juga di Singapura. Tapi yang penting adalah perayaan tu dapat kita sambut dengan keluarga yang tercinta. Itu yang paling penting. Sekali. Dan Syawal tu akan lebih manis sekiranya dijauh, didekatkan. Yang dah dekat kita eratkan lagi. Betul. Dan sekarang ni sebenarnya saya nak memperkenalkan dengan persembahan yang seterusnya ni. Bukan apalah kan. Tapi ramai yang cakap suara akan-akan. I deny. I cakap tak. Memang tak. Tapi diorang insist tau Aisyah. Nak buat macam mana kan? I pun sebenarnya agree dengan suara Syah, tu. ada asamboi. Kenapa? Tak tahu, siapa ada asamboi boleh kasih tak? Macam tiba-tiba mual. Makanan bulan lepas macam nak terkeluar. Ada. Tak ada tak apa. Sebenarnya beliau ni merupakan pasangan duet saya semasa zaman kegemilangan saya dulu. Tapi yalah maksudnya tu masa dah berlalu dan beliau tidak dapat bersama saya sebab saya dah tukar image. Saya akur je lah, saya redha je lah. Kalau nak pilih orang lain saya tak kisah. Yalah. Ini Syah, ada asam boy? tak, macam rasa macam mual. Makanan macam daripada tahun lepas macam nak terkeluar sekarang ni. Tak ada. Okeylah, settle lah. Kosong-kosong lah kita. Kosong-kosong Jadi kita janganlah berdendam. Ya tak hari raya, hari mulia ni Okey, seterusnya kita akan mempersilakan artis daripada seberang tambak. You all mesti tengah tunggu dia. Kan? Semua tengah nantikan ketibaan dia. Dia akan menyanyikan 2 buah lagu dengan lagunya Halaman Asmara dan Indah di Hari Raya. Kita persilakan Iskandar Ismail dan Ziana Zain. Tabir bergema, bersahut-sahutan di sini sana. Bersyukur kita pada Ilahi, tibanya Aidilfitri. Wajah nan ceria, jelas terbayang, suasana meriah, sungguh girang, aneka juada tersedia. Indahnya di hari raya. Sambut lebaran biar berpada amal
Ikatan saudara erat terjadi pada yang kaya atau miskin. Kunjung mengunjung, oh sungguh mesra, indahnya di hari raya. Yeeha! Yeah! Sambut lebaran biar berpada, amalkanlah bersederhana. Hari mulia ditaraikan dengan doa dan kesyukuran. Lainnya ada silap dan salah, ampunilah segalanya. Ikatan saudara erat terjadi pada yang kaya atau miskin. Kunjung mengunjung, oh sungguh mesra, indahnya di hari raya. Aku menyusun 10 jari, maaf ku pohon, selamat Aidilfitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Singapura? I love you too, dear. Hai, Zana Fox, di mana saja saya berada, di situ anda ada. Okey. Baiklah, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih ya. Especially kepada semua produksi pada malam ini yang sudi menjemput saya ya untuk bersama dengan peminat-peminat saya, penonton-penonton. Berbesar sungguh hati saya kerana dapat menyambut Aidilfitri bersama anda semua, especially rakyat Singapura. Okey. Of course, pada malam ini kita sebenarnya ramai menampilkan artis-artis ya yang banyak yang berbakat, dan of course pada malam ni saya juga ya akan menyampaikan sebuah lagu. Hai, lagu duet. Di mana saja saya pergi, kak duet satu, kak duet satu. Yang mana satu dek? Okey, lagu di halaman suara, tapi saya tak ada Awi. Awi tak ada, Awi sekarang naik motor je kerja dia dengan Era Fazira. Okey. Saya ditinggalkan. Tapi tak apa, saya ada pengganti saya pada malam ni. Pengganti saya handsome orangnya. Not available. Sorry you all. Saya ingin menjemput pasangan duet saya. Dipersilakan Iskandar. Kacak kan? Setahun aku lalui, detik lamakan kembali. Pelita ku nyalakan di halaman asmara ini. Seringkali ku renungi kenangan mencuit hati. Sedar tak sedar detik itu kembali dan kita ulangi. Cinta di bawah cahaya
Dan terungkaplah impian di hari mulia. Tercurah kasih dan sayang, Menyambut syawal menjelang. hatiku gembira bertemu saudara. Bersama kasih yang ku cinta. Melepaskan kerinduan, Ku sambut keriangan. dan terungkaplah Impian hari mulia. melepaskan kerinduan. Ku sambut keriangan. Dan terungkaplah impian hari mulia. Melepaskan kerinduan, Ku sambut keriangan. dan terungkaplah Wow. Kau melafazkan kerinduan. Go Suzairi. Ku sambut keriangan. Nurul, macam mana? Boleh tak kita duet? Dia macam Meremang tak? Meremang tak? Janazin dengar meremang. So Zairi meremang jugalah. Tapi bila kau dia meremang macam nampak hantu punya meremang. Okey lah, tak apalah. Aku cuba lagi. Okay, next time, okay? Okay, tak apa. Tapi memang lagu Halaman Asmara ni memang ada sesuatu. Okey, lagu kegemaran Suzairi. Lagu Lagu kemarin raya. Hari Raya. Tahun lepas saya dapat menyanyi di atas pentas. Dalam dingin subuh hatiku terusi kenang nasib diri di rantauan. Ni baru betul meremang. I pun sama. Padahal I yang nyanyi kan. Wow. Aduh, suka sangat dengan diri sendiri gitu. Aduh. Bagus lah, bagus. You feeling Feeling bagus juga. lah kalau confident. I pun rasa I nyanyi sedap. Kan? Okay, kamera mana kita tengok ni? Okay. Sekarang Suzairi, I nak tanyalah. Ya. Kalau cakap pasal kuih raya pula macam mana? Suzairi lebih suka yang buat sendiri ataupun yang tunjuk-tunjuk aja? Saya kalau raya tak suka makan kuih sebenarnya. Oh. Saya makan keripik dengan kacang je. Oh, ingatkan tak suka makan kuih, suka makan orang. Oh, tak adalah. Tak ada. Makan keripik. Saya suka makan dengan keripik. Oh, ya ke? Keripik Jadi tahun Kita ni simpan saya lah, tak ada keripik dengan kacang. Sebab tak nak dia datang. Makan semuanya. Sampai Taklah hati. gurau je, datang je lah. Okey, Suzairi. Dah lah, kita cukup lah cakap pasal kuih segalanya kan. Sekarang ni kita nak memperkenalkan persembahan yang seterusnya ni. Kalau tadi anda rasa Ziana Zain tu powerhouse, dia number 1. Kita ada powerhouse number 2, you all. Tepat sekali Nurul. Tahu tak siapa? Saya pasti ramai yang merindui suara dia yang dan ramai juga yang akan rindukan persembahan dia yang double. Kita semua berikan tepukan. Beliau akan menyanyikan lagu Salam Aidilfitri. Silakan.
Assalamualaikum, salam hamba buat semua insan umat Islam di pagi Syawal. Pada ia tercinta, pada ayah yang rela berkorban, mohon keampunan dosa-dosa yang kulakukan. Untukmu duhai Dinda yang setia harungi derita, marilah bersama kita saling bermaaf-maafan. Semoga lebaran ini membawa keinsafan diri. Sejarah yang hitam tidak akan terulang untuk selamanya. Pada yang pergi, kita hulur doa tulus suci agar roh mereka dicucuri oleh rahmat-Nya. Terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Untukmu duhai Dinda yang setia harungi derita, marilah bersama kita saling bermaaf-maafan. Semoga lebaran ini membawa keinsafan diri. Sejarah yang hitam akan tidak terulang untuk selamanya. Pada yang pergi, kita hulur doa tulus suci agar roh mereka dicucuri oleh rahmat-Nya. Terima kasih.